Ini makanan style ala-ala barat. Mesti korang ingat ini chicken chop kan? Bukan. Ini adalah pork chop. Ianya hidangan non halal. Dihasilkan dengan daging yang berkualiti. Namun ramai yang tak suka part daging tu dan tak terkenal part daging tersebut. Saya seorang bacus. Saya nak kenalkan korang dengan satu jenis daging ni. Hai guys, jika mas ni loin. Kau tengok. Apa? Ambil apa? Ya. Ni loin. Siapa kata loin tak sedap? Ni bahagian paling sedap loin. Korang nak tahu tak dari mana datangnya part daging ni? Ni saya potong dulu. Okey, part ni ramai yang cakap daging ni keras. Tapi sebenarnya ada teknik dan caranya. Kita sambung balik bab daging. Yang ni adalah streaky dan loin datangnya daripada sini. Ni dia, rupa dia. Okey, kita potong bagi nampak. Macam ni. Ini adalah loin. Kalau dekat outlet macam ni lah rupa dia. Kali ni saya potong bahagian depan untuk saya bawa balik ke rumah dan share dengan korang resepi simple pork chop tanpa diperap dengan susu. Hari ni jika mana nak tunjuk korang daging loin yang orang cakap tak sedap. Tapi sebenarnya loin ni sedap. Tapi kena tahu cara dia dan part mana yang paling sedap. Macam saya ambil bahagian hadapan loin, bahagian depan. Bahagian depan ada line macam ni. Ada jalinan isi dia ini. Okey, ni rahsia. Nak bagi daging loin lembut, korang peramlah dengan susu full cream. Sekarang saya nak buat pork chop menggunakan isi loin. Tapi sebelum tu saya akan buang lemak dia dahulu. Buang lemak dia, mudah saja buang lemak dia. Kau nampak tak? Ada jalinan dia ni. Ada ruang ni. Korang macam tu. Koyak saja. Macam tu, tidak susah. Korang pun boleh buat. Cuma guna tenaga sikit ya. Buka. Ini bahagian kulit dan lemak dia. Korang tengok. Yang ni bahagian isi dia. Yang ni kita akan buat pork chop nanti. Kalau korang nak buat pork chop, benda yang korang kena buang dia punya bahagian lemak ni. Dan lemak ni keras sangat. Kalau makan, guna parang ke pisau yang tajam. Okey, kita hiris macam ni. Tapi jangan dalam ya. Lepas tu kita hiris ke dalam ikut saja. Bagi nampak atau tinggal saja isi saja. Macam ni tak terus pun. Ni lemak dia. Jangan buang. Untuk masak lauk ke apa ke sayur ke lemak. Okey, ini kita buang sampai betul-betul clear. Bahagian daging yang menempel macam ni buat masakan lain lah tanpa yang sayur. Bukan buang atau sampah, simpan. Buang sayur. Okey, sekarang proses kita menyediakan daging dia pula untuk pork chop. 2 jari saja ukur dia macam ni. Kita buat loin butterfly dahulu ya. Jangan tebal sangat, nanti tak sedap, susah nak masak. Okey, kita belah 2 dia. Belah 2 supaya jadi loin butterfly. Seperti butterfly. Jangan bagi putus macam ni. Bagi dia terbuka. Tiap satu dia akan jadi besar macam ni. Satu lagi 2 jari juga. Dia tengah-tengah dia potong. Jangan bagi putus. Macam ni. Jadi besar buka dia macam ni. Loin butterfly. Dah 2. Part ni orang cakap keras, susah nak bagi lembut. Okey, cara dia senang bagi lembut. Kita guna sudu garfu macam ni. Garfu saja. Kita jangan buat bahagian luar saja, dalam pun sama juga. Buat macam ni. Kita cuci dulu ya. Cuci dia dulu. Tos dia dulu bagi dia kering. Dah siap tos, kita perap dia guna HP sauce. Sedikit ada hitam dan garam. Okey, ni kita marinate dia. Sausage cheese. Korang tengok ni. Belilah daripada Borneo Press Pork. Terbaik. Macam ni. Yang ni korang tak perlu buang dia punya kulit ni tak perlu. Kalau korang masak dia sedap yang ni. Yang ni memang sedap, tak perlu buang. Okey. Cabbage, tomato. Kita buat salad simple dan mudah. Cuci tomato. Kita hiris tomato ni dulu. Lepas tu hiris cabbage pula. Mayonis.
Letak secukup rasa. Ni sikit. Lepas tu serbuk cili, sikit ajinomoto, garam. Okey, dah siap pun salad simple kita. Kalau korang tak ada benda ni, guna pan pun boleh. Mentega. Ikan api. Kita masak dalam 10 minit ataupun 15 minit. Okey, jangan lupa kita kalih dia. Kita tutup dia supaya cepat masak. Okey, kalau nak cepat lagi sekali dekat sini. Kita cek selalu akan meletup. Kalau tak perap dengan susu full cream, dia mungkin akan sedikit kering, dan sosis ni tak perlulah peram dengan apa-apa, bagi kosong saja. Okay, sekarang ni kita nak cek daging ni dah masak atau belum. Kita guna pisau ya, tutup sedikit. Kalau ada keluar darah dia bermakna belum masak. Ni dah masak. Tak, api dulu. Sekarang kita nak buat sos dia pula. Jom. Kita guna butter lime buat dia punya kuah ataupun sos. Tu kecil. Tak. Salah ada hitam hitam. Mayonis. Caw dia. Letak sedikit air. Sudah sedap sikit. Rasakan sendirilah. Okey, kalau cerita bab sos ni tak perlulah ikut resepi saya. Kalau korang nak buat mushroom ke, sup pedas ke, itu terpulang ikut cerita rasa masing-masing. Dia tidak ada limit. Untuk salad dan kentang pun ikut cerita rasa korang. Kalau nak buat salad pattern saya punya pun boleh. Sosis guna yang lain pun boleh sebenarnya. Kalau saya hanya simple macam ni. Saya tuang sos lada hitam. Okey, dah siap pun pork chop kita menggunakan isi loin. Simple dan mudah. Okey, sekarang kita test. Sudah. Sedap. Cuma terdapat sedikit kering, tapi dia lembut. Dekat sini jujur saya katakan, kalau tak diperap dengan susu full cream, dia akan kering sedikit. Okey, sampai sini saja rahsia dan resepi. Next video saya akan tunjukkan resepi kasam babi dan kriuk-kriuk seberguna dengan menggunakan kulit dan lemak loin ni. Okey, jumpa lagi di next video. Jangan lupa like, komen dan subscribe.